Halo guys, selamat datang ke Jackpot Garage. Hari ini kita nak bezakan SRV 250 dan Harley Sportster 48. Banyak orang kata bahawa SRV 250 asal dia sebenarnya Sportster 48. Tapi ciri-ciri kita belum lagi pastikan. Jadi hari ini kita nak meneroka apa perbezaan antara SRV 250 dan Harley Sportster 48. Sebelum itu, mungkin kita tengok dulu apa persamaan antara dua jentera ini. Ini design lampu dia SRV 250. Kat Sportster kita nampaknya asal. Berdua-dua cruiser bike ini ada twin shock kat belakang. Macam Sportster 48 ini datang dengan progresif punya shock. Lagi stabil atas jalan raya, lagi selesa lah. Berdua-dua jentera ini pun pakai kacang punya tangki. Ini original 48 sebenarnya dia ada peanut punya tank. Tapi ini sudah modify. Nightster punya tank dari 7+ liter sehingga 12 liter. Banyak orang juga komplain bahawa SRV 250 seat kecil. Ya, tapi korang betul-betul tahu tak? Sebenarnya HD48 pun bobber style punya bike single rider sahaja. Tak perlu risau. Seat ada banyak aftermarket yang lagi besar, lagi panjang. Okey, tengok dia ada mounting point juga. Boleh letak seat yang baru. Dan korang boleh juga pasang pemijak kaki. Bagi SRV 250 tak perlulah sebab dia sudah siap daripada kilang. Sekarang kita bincang perbezaannya. Perkara pertama, SRV 250 ini datang daripada kilang ada ABS. Di mana untuk Harley Sportster 48 buatan 2012, ABS itu adalah optional. SRV 250 ini datang dengan upside down fork. Sportster 48 pula datang dengan right side up punya fork. SRV 250 ini datang dengan sport rim. Di mana Harley Sportster 48 dia datang rim jejari, spoke rim. Kedua-dua jentera ini ada rim size yang sama 16. Cuma profil dia beza sikit. Macam SRV 250 ini datang dengan 120/80. Di mana Harley Sportster 48 datang dengan 130/90. Baik, pasal engine pula, SRV 250 ini datang dengan 250cc punya engine V-twin. Okey, sama dia V-twin, tapi perbezaan yang ini ada 4 valve lah, 4 valve. Di mana Harley Sportster 48 datang dengan 2 valve setiap silinder. SRV 250 mempunyai lebih kurang 27 horsepower. Di mana Harley Sportster 48 ini datang dengan 60 lebih dan sebab motor ini pun sudah ada Power Commander 5. Jadi dia punya power lebih kurang 70 horsepower. SRV 250 top speed lebih kurang 150-60. Motor ini boleh pergi 180. SRV 250 pakai penyejukan cecair liquid cooling. Harley Sportster 48 pula dia pakai air cooling. Ini semua untuk kasih udara masuk dan sejukkan enjin. SRV 250 pakai rantai. Harley Sportster 48 pula pakai belting. Cuma belting dia sebelah kanan di mana exhaust pun sebelah kanan. SRV punya chain dia kat sebelah kiri. Motor ini baru jalan 200 lebih kilometer sahaja. Di mana Sportster 48 ni lepas hampir 12-13 tahun baru jalan 19,000 km. Kunci SRV 250 kat atas. Di mana Sportster 48 kita tahu dari sebelah. Dua enjin yang beza, tapi bunyi dia beza ke tak? Good morning my neighbors. Wah, nasib baik sekarang sudah raya. Ini ya bulan puasa, tak boleh dengar lah, haram lah. Baiklah, itu dia persamaan dan perbezaan antara SRV 250 dan Harley Sportster 48 ini. Tahun 2023 punya SRV 250 ini berharga 14,000, lebih kurang 200 untuk 6 tahun bulanan dia. Untuk Harley ini pula bulanan dia untuk 7 tahun lebih kurang 900. Ini tahun 2012 punya jentera, daftar 2013. Harga 55,000 sahaja. Kalau korang duduk kat timur Malaysia, kat Borneo situ pun tak apa. Kita boleh uruskan penghantaran dan kita buat juga delivery satu Malaysia. Kalau korang ada minat, boleh call, boleh WhatsApp Jackpot Garage 018-345-6792. Kita juga boleh uruskan trade-in dan loan. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan, message kita orang.